Assalamualaikum akak. Apa khabar Tan Sri? Khabar baik. Ah. Janji. Tan Sri, ni kayuhan apa ni hari ni? Malam ni, bukan hari ni, malam ni. Malam ini kayuhan numbers. Number tengok baju, tengok baju. This is number. You look at this number 7799. So today we have to have a lot of statistics. So kita buat apa hari ni sebenarnya? Kita nak kayu dalam 38 km. Hoyo, 38 38. Okeylah, nanti kita sembang. Tuanku dah bangkat tiba. Kita hari ini di mana? Putrajaya. Di Putrajaya. Kayuhan bersama Duli Amat Mulia, Tuanku Raja Muda Perlis. Dengan the host Datuk Seri Uze. Hostnya ialah Datuk Seri Uze. Datuk Seri Uze. Datuk naik atas boleh tak? Tak boleh naik bawah, tak boleh. Datuk Syed. Stretching cepat. Wow. Stretching semua. Stretching Stay on your right. Turn right. Straight. And stretch. Alright, turn right. Ni sakit urat ni. Sakit urat ni tengok dah. Sakit urat tu, sakit urat tu. RDA, sakit urat. Tan Sri tengok Tan Sri. Up down boleh lah. Always young. Datuk Seri Uze. Host malam ini. Jabatan Perangkaan. Last one. Stretch. And to left. And down. Hello. Khabar. Tengok Dr. Kari. Datuk. Tengok Datuk. Oh, Datuk Kari tengok. Oh, macam Elton John. Dia Abang Harry. Happy birthday. Thank you, Philip. Dah selesai. Oh, Datuk tu selesai. Mana nurse tak bawa? Nurse. Saya prepare to be injured. Dia tak bawa. Boleh. Kerana mu boleh. Oh, handsome man. Simon, I thought you bring the CCTV tonight. Yes. Checking Yeah, everywhere we pasang already. Pasang already No missing tonight. No missing tonight. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa tuanku menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibni Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail dan Yang Amat Mulia Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalul Lail, waris kedua Negeri Perlis. Ampun tuanku, mohon patik meneruskan taklimat untuk kayuhan pada malam ini, insya-Allah. Ampun tuanku. Yang amat berbahagia Datuk Seri Uze Mantan Ketua Perangkawan, yang amat berbahagia Orang kuat Proton. Pengurusi Lembaga Pengarah YPM. Khabar. Tengok. Oi, love lah. Tiap kali jumpa dia beri love. Sekali lagi love. Aduh. Selamat datang ke kayuhan
Malang Putrajaya sempena Love bagi tepukan kepada kita semua. Okay. Semua ada ni. InsyaAllah kita ada dalam Bro, aku follow you hari ni. Hari ni aku follow you. Follow you. Love. You. Lampu hadapan dan belakang, kalau ada reflektor di badan. Mana dia ni? Dan Mana dia? Sehat? Jauh 120 sejauh 12 km. 1,200. Daripada pusat perjalanan ini kita akan keluar sebelah kiri dan belok ke kanan, ada sedikit pendakian sedikit. Kita tak dapat selesatan ke Putrajaya Darul Bukit. Kita akan berkayuh dan menuju ke Alamanda. Ada pendakian di situ. Dan akan terus ke pit stop pertama kita di Sekolah Alam Syah. Tidak jauh dari sini. Di situ akan ada acara di mana Datuk Seri Uzil juga adalah NYDP PIBG di situ. Akhir di pit stop ketiga di Surau Ar-Rahman di sebelah kita akan ada dan kita jangan pecah. Mandi lajak. Kembali ke pusat kejadian Presin 16 untuk majlis santapan. Geng-geng bahaya sini. Setelah diingatkan kepada semua, Geng-geng bahaya. kayuhan pada sebelah malam agak berisiko, gelap dan sebagainya. Kita nasihatkan supaya 120 lakukan 120 single file. We can do ya. Dan So we paling can maksimum installment dual file. Kita tengok kalau bukit elok single file sebab Kena installment. ada 120 km kena installment. Tengok pace kawan-kawan. Meter. Dan Meter ke? digalakkan juga PPL Installment. bagi di kalangan Perdana Haji Hairi. Terima kasih Perdana Haji Hairi yang Ray, you know tomorrow what I'm gonna buy this two number. Buy two number. We're gonna buy it together. Siapa nak tumpang? Okey aku. Steady aku. Siapa nak tumpang? Datuk Abang hari ni pakai safety untuk Tahniah aku. Oh, terima kasih banyak. Kita mesti jaga keselamatan kita di mana pun kita berada. Ya, especially malam-malam Pastikan pakai ni, pakai apa ni? Pakai apa ni? Vest ya. Vest yang akan ada reflector. Pemantul cahaya. So, start. Hello, apa khabar? Yalah, lama tak jumpa Itulah, busy macam ni busy kan. Semua Welcome busy. to Putrajaya, my territory. Yo. Ni tempat apa ni sebenarnya? Ini kompleks kejiranan. Kompleks kejiranan ni dekat Putrajaya kita ada beberapa kompleks kejiranan. Maksudnya dekat situ adalah pusat pembelajaran, ada pusat ada dewan, ada ruang makan, ada pembelajaran library. tu apa? Tuition. Pusat pembelajaran means tempat anak-anak berkumpul ataupun kita orang dewasa berkumpul. Kat sini disediakan dewan besar. Untuk any occasion. Lepas tu kita ada perpustakaan untuk anak-anak menimba apa maksudnya untuk study. Ilmu lah. Then ada bilik-bilik kuliah kecil untuk program-program small program, ada talk, ada whatever, and then ada juga swimming pool. Oh, ada swimming pool. Ya, ada swimming pool. Ada sport. And then squash. Ada. That's why they Ada. call kompleks kejiranan. Dan ada food court juga. Ada food court. Okay, interesting. Ya. Okay, so bukan satu lah, banyak lah. Ada tak saya ada 3 kompleks kejiranan, Persisi 11, Persisi 9 dan Persisi 8. Oh, okay. So yang tak tahu pasal Putrajaya boleh tengok video ni. Ada information yang bagus. So kita berada di Presin 16. Okay. Terima kasih. Selamat berkayuh. Selamat berkayuh. Okay. Hello. Lambai. Zaman dekat sini. Tengok tu. Halo. Apa khabar Encik Zaman kita? Sihat Semua sihat Ada depan. Belakang tu. Ustaki. Be careful guys, malam-malam ni. Okay, selamat. Okay, save right. Simon. Save right. Bo. Zaman kita. Save right. Okay, save right everyone. Yuk. Kayu. Cepat sikit. Baru boleh makan.
Save right. Kayu. Adik Kayu semua kayu. Kayu. Halo kayu semua tu. Kayu. Dewan Putra Perdana di Putrajaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia Agama Mulia Pura yang berbelis Puan Tuan Saya Faizuddin, Pimpinan Puan Tuan Saya Sirajuddin Terima Lain, dan Yang Amat Mulia Warisan Ketua yang berbelis Saya Sirajuddin Arif Putra Al-Haj dan Lain. Ampun, Katin mohon ampun. Semoga kenal Mulia Agama Mulia supaya hati boleh meneruskan lagi ucapan dan masih Idris insyaAllah. Pada semua peserta KUHAN TTG, kepada pengetua sekolah Sultan Alam Shah di Putrajaya, dan also the string band. I understand there's 50 of you. A round of applause for the pada
as well, the head of Statistics Malaysia, because he likes numbers so much. The question we have is how many songs can the band play for all of the nations of the World Cup 2026? But don't worry, I think you only have to play about 8 more countries because now it's already the quarterfinals. First of all, I think we would like to say thank you to all the organizers because tonight's cycling will cover a total of 110 kilometers, divided by 10, making it 11 saja. We also have a lot of preparation behind this, so we want to make sure that everybody is safe during the cycling. But more importantly, we want to thank the school for welcoming us in this very Sekolah Sultan Alam Shah is very famous because it always produces the best graduates in the country. So we want to wish you all the best in your upcoming SPM, which will probably not a few more months away. And with that, I think we want to say thank you, and inshallah we shall see you all again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As well. We understand she didn't sleep for the last few nights with the band as well, so hopefully tonight we can get the next rest, inshallah. Okay, Assalamualaikum, thank you very much. See you all soon. Pada kamera semua, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, freestyle satu boleh? 1, 2, 3. 1, 2, 3. I understand that the band is the 50 of them are now going to fly first class to Holland at the end of the month to represent Malaysia in an international competition. This one means mantap. SAS mantap. Mantap. SAS mantap. Mantap. SAS mantap, mantap, mantap. Okay, kita boys. Hansri. Hey bro, Doktor. Hello. Ya, jangan langgar aku. Yeay. Oh, tengok ni. Kita kat mana? Morocco Oh, setakat Morocco. Bersedih ni negara Morocco. Sebab kita Morocco kalah. Sebab kita datang sini. Mantan kat Morocco. Ya, aduh. Kira nak jadi sebagai Sedih. masih dekat KL tu. Belajar nak Dato' Muazzam. akses yang besar-besar punya company. Kita buat apa kat tempat Morocco ni? Ni sekarang kita datang untuk melawat Morocco. Morocco sebab dia kalah. Di Putrajaya. Sebab dia kalah. Itu kita tak boleh sebut. Nanti kita dihalau. Kita datang ke Morocco Palace. Palace of Morocco. Abang Hari ada kebab. Happy birthday to you. Ada kebab ni? Kebab. Oh, comel tempat ni. Morocco Oh, Palace of Morocco. Macam Granada di Sepanjang. Comel. Wow. Kita bukan di Morocco. Kita berada di Putrajaya. Kita berada di Putrajaya. Putrajaya. Kita haji ni. Kita dah ada kat mana? Putrajaya. Bukan Morocco Morocco. Pit stop kedua. Pit stop kedua kelas lah. Okay, semua kita Kelas lah. Kedua ada satu lagi. Ada satu lagi? Tinggal kelas lah. Itu DJ. Sekali semua. Tuanku macam Granada Granada, Dato' Seri. Morocco. Okay, ambil gambar. Bergambar. Okay, jom bergambar. Muat ke ni? Orang muda. Paling muda. Ni bergambar di Morocco. Bergambar di Morocco. Tuan, seorang boleh duduk depan? Duduk di sini.
1, 2, freestyle 1, 2, 3, 1, 2, tunjuk belakang satu boleh ya? Bangunan belakang. Tunjuk belakang, okey. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Video. Okey, datang. 1, 2, 3. Yo. Okay, White Hero. Tong. 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 Tok Amir ada Grandmaster kat Taekwondo. Bersama Julia Tuanku Jabatan Polis juga bersempena dengan kesanaan Ketua Perkawan Malaysia. Bagi pihak TTJ KL, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kedekatan Julia Tuanku mencermati mengikuti program pada malam ini. Kehadiran Tuanku bukan sahaja mendirikan majlis, malah memberikan inspirasi kepada seluruh tim-tim TTJ KL, seluruh rakyat dan terus mengamalkan gaya hidup sihat, memperkukuhkan ukhuwah dan memperkasakan semangat kebersamaan dalam masyarakat. Okay ni. Oh, tengok ni. Belakang tapi. Oh, semak lah saing kita. Okey, 50 km lagi. Semangat. 50 km lagi. Semangat. 50 km lagi. Tak ada installment. 50 lagi. Okey, siapa? Ni apa ni? Ayam. Ni apa ni? Nasi apa ni? Nasi Arab. Oi, nasi Arab Oh, bau pun sedap oh. Nasi Arab oh. Oh, ni ayam apa ni bang? Ayam mandi. Oh, kita makan Arab hari ni Arab Oh, Arab bang. Oh, chef ni. Ni apa ni? Sos dia. Oh, ni nasi Arab lah malam ni. Kita ada apa lagi ni? Ada durian. Mana? Diorang buat apa dengan Sangking dengan Blackthorn. Oh, terbaik. Ni apa dia? Apa ni? Oh, karamel puding buah-buahan. Okey, terima kasih. Ini santapan malam ke siapa? Malam. Santapan malam kita nasi mandi. Mandi. Oh, tengok tu. Brother kita, Datuk and Datuk. Beres. Kelantan. Kota Baru. Kelantan. Ni. Kita tengok ni. Tengok ni. Datuk ni. Adik, sibuk adik. Tengok ni. Oh, semua ni tengok ni. Oh. Ni meja ni boleh makan dulu sebab dekat. First one. Tu MC tu. MC Jakim tu.
Okey. Kita ada durian musangking. Blackthorn. Tuk, your table here. Ni. Sini ya. Ni ramai kawan-kawan. Ni ada. Mana? Kursi aku pun hilang. Teman Datuk. Teman Datuk. Tak boleh. Okey, tengok. Hari ni dia tak payah jaga aku. Dia jaga siapa Hari ni siapa belakang? Hari ni ada seorang. Sebab Alan cover semua. Alan nak kereta. Ni Abang Daily. Assalamualaikum. Apa khabar semua? I'm now 37. 37 37 25 now. Tengok. Hello. Encik zaman kita. So what's your favorite football team this year? Unfortunately, Morocco dah keluar. So actually, I was really hoping for Morocco, but yeah. No. Now if I have to choose, might be England, man. Let's see how. England. England tonight, right? Tomorrow. Is England tonight? Yeah. England lawan Spain. No. Spain versus Belgium. England lawan siapa? Norway. England lawan siapa? Norway. England, Norway. Okay, then England might lose. Jahat. Nah, ni supporter Arsenal ni. Arsenal punya supporter. Tukar baju. Cepatnya Barry. Bagaimana 120 km? Oh, penat. Memang menangkan. Kayuhan paling jauh kali ni. Oh. Kat ni 125. Naik bukit pula tu ni? Oh, memang penat. Putrajaya kan? Putrajaya. Kawasan bukit. Oh. Putrajaya Darul Bukit. Darul Bukit. Baik. Semua hadirin dipersilakan duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang amat mulia, warisan kedua Negeri Perlis, Syed Sirajuddin Arif Putra Al-Haj Jamalullah. Ampun kamu, Selamat batin mohon ampun. Tuanku, kalau batin boleh diisikan tuanku bercakap off the top kepada semua sahabat-sahabat, kawan-kawan PGG dan juga ahli-ahli warga kerja dengan Datuk Seri Huzair. Ampun tuanku. Tonight was a very challenging night. Batin telah dipelemahkan oleh Datuk Abang. He said that it was as flat as a pancake. He didn't tell me that it's going to be heavy, so I brought a prompter. And Datuk Abang conveniently brought me some wine. So it was a challenging night. Ampun tuanku. Akan bapak di tuanku berangkat ke majlis pada malam ini. Ampun tuanku, Batik mohon ampun limpah berkenan di tuanku untuk Batik meneruskan ucapan kepada sidang hadirin yang hadir pada hari ini. Ampun tuanku, kasih dan kursi yang dimohon kami undangan terdatuk tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjat bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan hikmat dan rahmat dan izinnya kita dapat berhimpun pada malam ini dalam program kayuhan Malam Santai Putrajaya bersama dunia yang tak mampu waktu oleh polis. Baik. 9 tahun. Pak boleh bagaimana sebenarnya yang tak 9 tahun, Pak boleh berlari. Ada orang kata
Tahniah. Jangan sama-sama beli kok. Nombor kok. Umur berapa ni? Pernah umur 6 tahun. Depan lo. Datuk, nasi ke apa? Nasi Mandi. mandi sedap. Ya, ambil air mandi sedap. Nasi mandi. Ni ke dia? Salad. No. Mandi. Nasi pakai? Nasi. Tengok Datuk ni. Oh, slim sama dia. Oh. Nak burger ni tak? Tok, burger ni. Oh ni macam acar gitu. Acar. Buah ke apa tu? Acar buah lah dia campur nenah ke apa. Cuma ni lah. Tak, birthday boy kena makan dulu lah. Birthday boy, pergi makan dulu. Yalah, saya pun dah 60 tahun kan. 60 eh? 60 kena makan bubur. Malam-malam. Hai, 60 ke atas. Kalau tak nak makan nasi, makan musangking terus. Ni 60 ke atas. Nasi apa ni? Arab. Ni nasi Arab. Mandi, kenapa? Ni 60 ni. 60 ni. 60. Ladies first. Ni umur berapa ni? Saya tahun 89, lebih 60 tu. Ni 60 ke ni? Dia kata 60 eh? 60. Okey, 60. Dalam dah dengar 60. Dia ikut British style, ladies first. Kalau American style, first come first out. Makan. Satu. Sila. Karim. Banyak lampu cakap. Oh, panjang tu. Azli. Ayam ni bakar kan? Ayam first. Azli. Ayam first. Ayam Bel Adam Bazli. He has to go to the other line. Macam bapak sana. Asmullah tengok tu. Ni. Adam Bazli. Adam Bazli. Pergi nyanyi dulu. Dia kena nyanyi dulu lah. Pergi nyanyi dulu. Pembukaan. Bagi bau dulu. Oh, Blackton. Those long melodies still sound so good to me. As their memories are left, and I wish every world still shines. Every shining that they're starting to see. So to be alive.
kau ibarat gajah, ku hanya serundera. Selatan ke utara, tak juga aku berjuang. Dari musim hujan hingga musim rambutan, tak jujur aku dapatkan, tak cuma aku temukan. Oh Tuhan, inilah cobaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku. Hati ini yang selalu kau biarkan cinta suci, apa daya hati ini telah jatuh di lambung cinta. Mulai kekasih hujan hatiku, apakah kau memberiku sedikit rasa yang bisa menyeri Terima kasih.
You consider. Lambung. Birthday boy kena juga lambung. Satu. Okey. Lambung.